Raksa ni sebenarnya raksa, Mercury. Macam kalau dalam lagu M. Nasim, menjadi raksa. Itu lagu apa? Menjadi raksa, mengisi ber. Ya, itu. So would you guys consider Raksa as band ganas or? Oh tak. Nah. Dia more to stoner rock lah. Kalau kami zaman 70s dulu mungkin lah ganas. Kalau zaman sekarang ni dia manja. Oh really? Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast episod yang ketiga bagi siri yang ketiga untuk tahun 2025. Hai, I'm Sofia, moderator anda untuk episod kali ini, dan bersama dengan Sofia malam ni, Sofia perkenalkan Raksa. Hai. Hi, how are you guys? Hai Sofia. How are you guys? Okey. Kami baru balik dari Kuching. Okay. Penat-penat sikit lah macam tu. Oh, baik daripada Kuching from Ada gigs. What time did you guys touch down semalam? Pukul 5, pukul 10. Pukul 10 malam. 10, 10 tapi pagi. kami sampai ke Ipoh pukul 5 macam tu. Oh, you guys travelling dari Ya, kena travel ke KLIA. Oh right, yes, baru. yes, betul. Because sebab Ipoh tak ada international flight kan. I totally forgot about that. International flight, interstate. Okay. Anyways, thank you so much sebab sudi luangkan masa dengan podcast malam ni. Walaupun you guys baru je balik daripada show and everything. Thank you so much. Okay, so untuk memulakan kita punya sharing session tonight, perkenalkan diri, your role in the band, lahir kat mana, besar dekat mana. Okay. Start dengan E dulu. Start dengan aku. Aku dibesarkan di Perak lah. Nama. Asal Selangor. Nama aku E lah. Okay. So nama penuh Muhammad Syafari. So singkat dari E ni sebab nenek aku lah panggil. Sebab asalnya daripada Kuching aku. Nenek aku tak nak sebut nama penuh. So dia panggil aku nama Kuching tu lah. So E lah. Jadi dia sampai sekarang melekat. So Azim. Kuching tu nama E. Kuching tu nama E. Okey, nama aku Azim Lukman. Orang panggil Azim juga. Aku asal kat mana? Batu Gajah Perak. Lagi apa tadi? The role you guys play dalam band. Oh, Guitarist, okay. drummer, bassist. Aku vokal dengan gitar. Bassist. Ya, bassist. Bass. Alright, okay. So, sebelum kita dive further, Sofia just nak share dengan audience malam ni that untuk pengetahuan semua, rancangan ni adalah sebuah inisiatif usaha daripada Port Ipoh di bawah Arcade Music Perak dalam mengumpul, mengenal pasti dan juga menyimpan maklumat dan data berkenaan dengan kegiatan seni dan juga muzik yang berlaku di bumi Perak. So, and also untuk episod kali ni, dialah dijayakan dengan usaha sama dengan Tingkat Valley, our venue sponsor today, which is a modern forest minimalist camping and chalet retreat spot. I ambil tu copywriting tu daripada Facebook diorang. So if you're looking for a spot to retreat, come to Tingkat Valley. Sangat nyaman, very soothing. Okay, so thank you to Tingkat Valley. Alright, okay. First of all, let's talk about korang punya perjalanan muzik dan juga inspirasi. So, boleh tak Raksa ceritakan perjalanan penubuhan kumpulan Raksa and siapa yang mulakan, who initiated the band? Kalau Raksa ni, macam sebelum ni, aku banyak main band, starting main band metal. Jadi, muzik-muzik yang macam Raksa main ni, rock. Dia macam rock sikit, dia tak ganas sangat. Aku memang minat muzik yang macam tu sebenarnya. Metal pun minat lah, tapi muzik rock tu macam dia sebati daripada kecil dah layan, ayah dah layan kan. Dia macam minat. Waktu tu aku nak main muzik macam tu, tak ada geng yang nak main macam tu. Waktu tu baru habis sekolah. Semua nak main benda-benda yang ganas lah. Semua nak main benda metal. Yang rebel lah. Yang rebel yang macam tu. Jadi geng-geng semua metal. Jadi starting memang metal. Lepas tu
dah berapa lama main band, dah pandai sikit main gitar, dah pandai buat lagu apa semua. Jadi macam jadi macam mencarilah siapa yang boleh main dan siapa yang nak main muzik-muzik rock macam tu, baru jumpa Kami jumpa dekat Facebook. Asal online. okey, ada online dia channel. Okay. Online Cerita. Dia best lah di sini. Okay. Asalnya aku main blues lah. Main blues dengan member two piece macam The Black Key kan. Dengan drummer seorang. And then lepas tu drummer tanya, kita kena cari bassist ni kan. Sebab aku main gitar time tu. Lepas tu macam mana aku nak cari bassist? So aku jumpa lah satu akademi muzik Iboni ni, nama dia Raja lah. Ini bassist memang power kan dia kan. Memang kau-kau Raja Azrul. Raja Azrul nama So dia. aku melamar dia lah. Tanya, kau boleh tak main macam ni? Kau main genre apa? Aku cakap, Lala Led Zeppelin, kalau boleh semuanya overdrive lah bunyi. Dia kata, aku ada kenal seorang yang minat sama dengan kau ni kan. So, jumpa lah budak ni. Kira Raja Azrul kenalkan dengan aku lah. Untuk So kita set date lah kan. Lepas tu tiba-tiba dia add dekat Facebook kan. Jumpa first gig masa gig security lah. Gig security, aku main security. Lepas tu dia datang kan. Lepas tu kami sembang lah. Lepas tu dah sembang pasal apa muzik yang dia minat, apa muzik yang aku minat. Jadi dia starting dari situ, kami selalu contact, WhatsApp sama-sama. Share Lepas muzik tu sekali. share muzik apa yang kami minat. Sambil tu main gitar, record dekat WhatsApp. Lepas tu duduk buat lagu. Jadi dia jadi band tu macam tu lah. So korang Dia tak expect dengan pun. Kami starting dengan berdua lah. founding fathers lah of Raksa Main-main lah macam tu lah. Alright, lepas tu baru ambil drummer, baru ambil Ya, baru kami cari ahli yang betul-betul boleh main Raksa. Dia kawan-kawan juga lah dalam tu. The reason behind penubuhan Raksa, macam was it for fun only or For was it fun lah, fun for lah. fun Sebab kami memang minat Suka-suka. muzik macam tu. Lepas tu dia menjadi, tiba-tiba menjadi yang macam tu. Hobi lah, asalnya hobi. hobi. Okay, nice. So, I don't really know much about like you guys are like the first band yang I tengok yang ada pedal and everything. So masa tu I was like, interestingly, this is like a full circle moment, you know. Masa tu Sofia 18 tahun. I think you guys were like my first live show yang Sofia nampak orang pakai gitar ganas-ganas and then got like pedal and everything. So just to like, you know, put it out there, what kind of genre sebenarnya yang Raksa carry? Itu lebih pada overdrive lah kan. Kalau Stoner rock traditionally dia dikenali sebagai heavy metal lah. Kalau dari zaman 70s, itu heavy metal lah. Kira genre zaman 70s tu dia dah ganas lah tu, heavy metal. Tapi bila kita dah bawa ke zaman moden ni, dia jadi genre yang rock je sebenarnya. It's just rock. Dia still heavy metal tapi sebab moden ni lagi banyak yang ganas. Dia bila kita cakap heavy metal, metal ke? Kenapa macam rock? Macam tu lah. Sebenarnya dia daripada 70s heavy metal tu lah. From Black starting Black Sabbath lah. So would you guys consider Raksa as band ganas or? Oh tak. Dia more to stoner rock lah. Kalau kami zaman 70s dulu mungkin lah ganas. Kalau zaman sekarang ni dia manja. Oh really? Okay. Yeah. So Raksa dia ambil inspiration tak daripada band-band luar negara, dalam negara? What are some of your inspirations? Banyak Black gabungan. Sabbath lah. Kalau yang paling ramai orang cakap kami Black Sabbath. Tapi memang kami mengakulah kami memang minat Black Sabbath tu. Tapi dia sebenarnya ada banyak lagi band-band yang kami ikut. Black Sabbath, Led Zeppelin. Band-band kita sendiri pun macam Search, Sweet Charity. Semua genre yang main rock 70s, Heavy metal. Heavy metal 80s, macam tu lah. Itu so influence kami lah. Lupa nak tanya, you guys tubuhkan band tu tahun 2020. 2020. Oh, maknanya Tapi 2025 kami years. kenal 2019 macam tu lah. Sebelum PKP lah. Kita 2019 record pun tu. time PKP kan. Time PKP lah. Tak tahu nak buat apa. Just not feel in time, have fun, play music with friends. Awesome. Okay, so Raksa, apakah sejarah like penamaan band tu? Sebab everything yang kita decide dalam hidup kita mesti ada reasoning, mesti ada history kan belakang tu. So kenapa Raksa? Kenapa tak benda lain? Rasa Kita sebab tanya bagi dia aku kau lah. Kau yang cari. Raksa tak tahu dia macam datang dia Raksa. Dia macam catchy dan bunyi dia macam rock sikit. Raksa, duduk starting R kan. First dia punya nama Raksa tu kami just letak Raksa. Macam aku just letak Raksa sebab dia catchy, pendek dan bunyi dia dekat dengan rock.
Jadi tak ada apa-apa macam sentimental. Nah, lepas behind it? tu dah lama sikit barulah rasa macam Cari nama kami cuba kaitkan lah raksa tu apa. Macam raksa ni sebenarnya raksa, Mercury. Macam kalau dalam lagu M. Nasim, Menjadi Raksa. Tu lagu apa? Menjadi raksa, mengisi ber. Ya. Kami raksa ni dia salah satu elemen metal juga. Jadi tapi dia fluid, dia liquid. Jadi kami buat macam raksa ni still heavy tapi kami masih lagi liquid. Dia heavy jadi yang dia tak heavy. letak kat cawan ni dia bentuk ni, cawan tu dia bentuk tu. Yes. So, macam Kami tak very- nak tetapkan yang kami ni main ganas saja. Kami ada lagu yang tak ganas sangat, ada yang ganas, macam tu lah. that's a very Tapi unique take. dia sejenis mercury dalam termometer kan. Nah, itu kalau kau demam. Ifan dia kalau dia jatuh kat lantai, dia Di pecah dia akan bahaya satu sekolah. Kan, macam tu lah kau So bahaya. it's like kita. macam waktu kau punya pendekatan lah. pendekatan aku lah. nice. So dia macam I'm liquid but like I can also be very dangerous Ya, lah. ya. Kan? So Pendekatan okay, ganas situ lah cakap lah. tu. Ya, ganas. Dia kan tak cerita Alright, lah. Walaupun okay. dia liquid. Okay. So before you guys main raksa, of course macam tadi you pernah main black metal band before, yeah. you were in a blues band. Cuba ceritakan sikit macam history sebelum you guys pergi dekat raksa. What was it? Macam you punya spark moment, the first time you held the guitar or something. Apa yang membuat you macam nak menuju ke arah music? Start kau lah. Aku memang minat nak main muzik daripada sekolah lagi lah. Sebab tengok band-band macam zaman tu zaman indie, Express FM apa semua kami dengar, minat dekat Hujan, tengok dia orang main gitar apa semua kan. Jadi dari situ ada minat nak beli gitar. Time tu tak ada rasa serius pun nak main muzik sampai nak main band. Kalau ada gitar pun dah best dah. Ada gitar boleh tangkap gambar pun dah seronok dah macam tu kan. Betul. Lepas tu lama-lama bila kita dah start main, lama-lama dia jadi jamming. Bila jamming bawa ke gig. Dan daripada gig tu dah selalu main gig bawa ke buat lagu. Jadi dia sebenarnya macam mana environment kot. Macam geng-geng kami, circle saya, semua dengar muzik, semua main muzik. Jadi zaman tu membuatkan kami ni nak main muzik macam tu lah. Kalau pada akulah. Kalau sebelum asal- raksa, what was the history? Tu lah, sebelum ni dia main melewa lah. Melolong lah semua kan. Start main gitar sebab dengar Butterfinger lah. Sebab tengok pakcik kan. Dia suka grunge. So aku more to grunge lah time tu. Tengok dia pasang kaset, dia main gitar, kawan happy semua kan. So, macam ni kot cara dia orang berhibur kan untuk bunyi kan. So aku try explore lah benda ni. Belajar sampai berebut gitar. Asalnya dulu aku kidal. Lepas tu bila dah berebut tukar tali, pakcik aku marah, dia hempas gitar. Jadi aku jadi lost lah benda tu, kena juga belajar belah kanan. Kita macam So, Cobain. so aku boleh ke ni macam dah gibak nak belajar belah kanan, aku ni bukannya kanan ni orang kan. So explore lagi macam benda ni jadi seronok lah kan. Supaya kita tak ada aktiviti lain, contohnya macam aktiviti jenayah lah. pengaruh pakcik lah. Pakcik kami So, family members korang lah. family members pun ada yang main band lah macam tu lah. Right. So Azim dengan are you guys full time musicians atau ada kerja hakiki yang lain? Kalau dekat Malaysia, Ah, kalau ya, dekat Perak, betul, kalau that's dekat right. Perak Betul, ni betul, lah betul. macam kami kena ada kerja lah. Kami kena ada kerja yang hakiki. Macam aku graphic designer full time, Isnin sampai Jumaat, sampai Sabtu kerja. Kalau weekend baru main show. Memang itulah rutinnya. Ya, aku chef. Oh, that's so Suka masak, interesting. ya. Okay, Dan nice. kadang-kadang masa tu pun berlanggar agak dengan So, schedule chef, spots. graphic designer. So, macam mana you guys bahagikan masa jamming, shows, kerja? Is it tiring? Convocation. Kerja lagi penat lah. Kerja sebenarnya. lagi penat. Kerja penat kan. Kira kami main show tu release tension lah. Kalau nak jamming ataupun recording, selalu kami akan cari masa, selalunya malam.
Siang dah kerja, malam kami akan Lepas balik kerja tu set tak penat ke? timing. Set boleh Dia tahan sebenarnya dia macam lagi boost nak jamming tu macam cepatlah habis kerja lah pergi jamming. macam kita seronok tau nak main music Release lah, macam release lah kan. Selalu ni guys jamming dekat mana? Dekat studio kami kat Batu Gajah. Kami ada studio sendiri. Kongsi dengan band lagi satu, Sacryptic. Okay, boleh promote ada package Sacryptic. ke? 1 hour berapa? Kami baru keluar lagu baru, boleh tengok. Right. So you guys have your own place untuk jam semua. Right. Okay, korang ada macam Raksa ada scheduling ke? Macam setiap bulan kena jamming berapa kali? semua? Macam selalunya kami set seminggu sekali lah. Seminggu sekali jamming. Tapi kami tanya dulu kalau semua free baru kami jamming. Kalau tak adalah paksaan macam kami letak, kau tak jamming datang minggu ni ke apa, kami tak marah kan. Macam kalau busy kan, boleh je. Kami minggu depan ada lagi macam tu lah. Tapi kalau boleh every week lah, kita mesti set. Sebab kita bukannya ada satu band kan. Macam ahli-ahli kami ada yang main band lain. Macam aku ada band lagi satu. Macam drama dengan gitaris seorang lagi, Apet dengan Awi pun ada band lagi satu, Wipul. Jadi kami kena set lah, masa selalu malam lah. Malam weekdays tu kami jamming, nak recording ke apa. Weekend baru main show. Macam tu lah. Okay. Nice. Soalan penting sebagai band members, ahli muzik. So nak tanyakan, pada pendapat Azim dengan you guys rasa penting tak untuk band come together at least seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk jamming walaupun tak ada show? Apa pendapat Raksa pasal benda tu? Benda tu memang penting lah. Practice. Satu lagi kita nak ada chemistry tu. Chemistry dan kami pun member sebenarnya. Ada masa kalau tak jamming kami lepak juga. Lepak dekat kedai member kami. Adi Gaban. So, yes. Okay, terima kasih kepada sponsor kami, Kedai Kopi Pak Harun untuk this very nice coffee. Sofia tak sempat lagi nak sip sebab Sofia nak tanya banyak lagi soalan. Okay. So, kita akan move on. Kita akan move on pada soalan yang seterusnya. Okay, so Raksa ditubuhkan pada 2020. Yep. Okay, ceritakan tentang show pertama Raksa. Show pertama kami Pot lah. Pot panggil. Okay. Pot panggil time tu PKP kan. Jadi kita tak boleh buat live show. Jadi online show. Tidak kalau stage dengan M Nasir kan. Kalau ada stage tu dengan M Nasir, dengan Bagas Satwa, dia best lah kan. Tapi dia online. Kami masing-masing. Jadi first appearance, public appearance Raksa adalah online. Public appearance first sebagai Raksa. Pot juga dekat Ipoh. Kopi Secawan punya ni compilation. Itu betul-betul public lah, orang boleh datang. Pun dekat Pot juga. Right, satu benda yang Sofia tak pernah sangka kan, we would have online shows. Satu hari nanti kita akan resort to that. Dan tak sangka benda tu macam 5 tahun yang lepas, benda tu dah lepas. Sekarang there's no PKP, we can all talk face to face now. Sekarang boleh pergi gig semua. Tapi kan masa you guys were offered that show online tu kan, apakah macam cabaran-cabaran ataupun preparation yang korang kena lalui? Sebab kalau online dengan offline dengan live mestilah different kan. Kalau offline korang kena travel, bawa you guys punya pedal apa benda semua. Tapi kalau online, is it the same struggle ke, different struggle ke? Sama je. Okay. Dia still kami kena pergi ke venue untuk recording. Macam untuk kami punya recording show yang live show tu Pot yang settlekan semua. Jadi kami just datang bawa gitar, bawa barang. Tapi in terms of crowd lah, crowd pula kan tak ada kan. In terms of crowd, so dia macam lebih tak nervous ataupun lebih nervous sebab you don't know who you are performing to. Rasa nervous juga kamera kan. Nervous tapi kita adakah kamera atau manusia lebih nervous ni? Dia nervous tapi kami pun tak pernah main show live lagi yang ada orang, jadi tak tahu nak cakap, nervous juga. Bagi aku nervous juga lah. Kali yang kita take walaupun tak ada orang, tapi ada juga orang macam kru make up semua. Jadi itulah orang yang pertama tengok kami live. Nice. Okay, persembahan yang sangat memberi impak pada Raksa. Sebab you guys dah 5 tahun. Kalau rasanya first show kot. First show salah satulah kalau aku. Kalau aku first show tu
First show dekat port tu, macam kami tak sangka member datang ramai support kami kan. Benda yang best lah bagi aku. Momen tu. Momen yang best. Aku rasa aku Rock the World lah. Sebab time tu rasa macam kat dalam penjara kan. Nak kena tunggu schedule kan. Tapi best lah. Pengalaman Rock the World tu, macam kami duduk dekat waiting room pun bilik player bola. Jadi memang macam best lah. Dekat stadium kan, nampak stadium. Kalau benda yang show yang bagi impact memang Rock the World lah. Sebab dia show yang besar. Nama Raksa dia dekat flyer pun kira macam satu promosi yang besar lah untuk Raksa. Daripada lepas Rock the World tu kami memang dapat banyak follower. Jadi tak expect lah benda tu. It's very nice, very nice. Okay. Okay, ni satu lagi soalan saya nak tanya. Bagaimana Raksa melihat scene independent dekat Malaysia? Adakah dia mengembang over the time ataupun dia makin ke belakang? Are we moving forward ataupun moving backwards? In your opinion? Kalau nak cakap benda ni pun salah kan. Takut je kan ni soalan yang sebab kita nak share perspektif musicians. Soalan yang seram juga kan. Tapi rasanya zaman indie baru nak naik dulu, macam zaman hujan, zaman tu. Aku personally tengok ramai yang budak-budak muda semua dengar band. Semua nak jadi budak indie. Semua dress up nak jadi budak band. Pakai t-shirt hitam, Converse. Converse. T-shirt hitam, saya sayang mak saya. Benda-benda macam tu. Jadi culture dia tu besar. Band mana-mana yang best memang akan jadi top. Bagi akulah zaman tu. Kalau waktu Raksa sekarang keluar, band banyak. Tapi orang yang mendengar tu kurang. Ada tapi band juga. Dia pun ada band, dia pun main muzik juga. Jadi macam budak-budak sekolah tak ada. Waktu zaman kami dulu, kamilah budak sekolah yang dengar hujan. So dulu ada symbiosis lah. Sekarang macam kurang benda tu. Okay. Pendapat untuk penerimaan orang lah kan. Kat mana sama tak dulu dengan sekarang? Lain. Aku tak berani nak cakap sebenarnya. Tapi macam back to what Azim cakap lah. It's kind of funny sebab zaman dulu you all tak ada phone, tak ada TikTok, tak ada social media. Dia ironic kan? Dia macam kita ada all these. Ada physical. Tak ada benda tu tapi mungkin sebab dia more digital besar. Kan, more digital so orang rasa benda tu senang dapat. Bila orang dengar macam tak apa, esok baru boleh dengar. So macam fizikal ni dulu kaset. Kalau kita tekan kan, so nak reverse balik, nak laju balik, tak ada net apa semua, kita kena dengar sampai habis. Dia appreciate lah benda tu. Sekarang I rasa soalan ni perlu dibincangkan sebab soalan ni bukan kami yang boleh menjawab lah. But it's okay. Pada macam in my opinion pula, macam Sofia rasa benda ni patut dibincangkan so that kita boleh raise more awareness dekat youngsters. Macam slow down, tengok balik slowly, lirik-lirik, try to appreciate. I rasa yang tu yang lack dalam kita punya society sekarang. Budak sekolah lah, budak-budak baru macam dia sekarang busy. Macam dulu kita selalu tengok busy tu faham. Okay, cut. Macam dulu kita selalu tengok budak-budak sekolah pun ada yang bawa gitar, lepak tepi jalan main lagu. Sekarang susah nak tengok benda tu. Budak buat TikTok lah, live apa semua kan. Nari stand lah, benda macam tu lah. Dulu ada benda tu, sekarang tak ada. Macam youngsters, please support your independent bands. Dengarlah lagu-lagu dan album-album yang dikeluarkan from your bands. Okay, alright. Moving on to our next question. So Raksa baru release album tahun lepas 2024 February. Name Satira. Okay, so dalam album tu ada 10 track, betul? Ada 10 track. 10 track. Okay, so untuk menghasilkan sebuah album ni, ia bukanlah satu proses yang senang, yang pejam mata je, album tu dah keluar. So boleh tak Raksa share, kongsikan dengan kami semua proses penghasilan lagu tu? Siapa yang involved in the songwriting? Ada korang memang ada satu songwriter je ataupun drummer pun pitch in, bassist pun pitch in? Macam mana proses dia tu out? Kami buat sekali, lagu semua kami buat sama-sama. Tapi macam idea asal selalunya buat ataupun aku yang buat. Macam kami ada riff, kami buat, kami hantar dekat WhatsApp, kami jamming. Jadi dari situ bassist masuk dia punya idea, drummer masuk dia punya idea, gitaris seorang lagi masuk dia punya idea, apa yang masuk kan. Jadi dia macam kerja satu kumpulan lah.
Kalau nak singkat dia, aku masukkan dalam media masak kan. Aku mother of sauce. Yang lain tu macam bahan-bahan lain. Kena tak carrot ke, nak tak seleri ke untuk sedapkan makanan dia. Bahasa chef. Dia macam tu lah kan. Kadang Awi dia ada idea yang baik, kadang Apek dia ada riff dia punya solo yang baik pun semua. So dia orang pun function nak bagi tu orang. Kalau tak ada dia orang pun kita pun susah. Kami buat sama-sama lah. Jadi apa-apa produk Raksa semua adalah kerjasama antara semua band lah. Pernah tak Raksa ada konflik ke between itu selalu. Macam mana? Biasalah, adik-beradik mesti gaduh kan. Dia konflik yang kelakar je sebenarnya. Bukanlah benda-benda yang melibatkan band ke apa. Dia melibatkan band tapi dia bukan gaduh sebab kau main tak terror ke, kau ni apa ke, tak ada. Dia benda-benda yang gaduh-gaduh. Kata jamming lambat. Stres lah datang. Benda-benda macam tu je. Jadi sebagai ahli band Raksa kan, nak kekalkan keharmonian Raksa tu, what are some of the things yang Raksa buat untuk make sure that tak berpecah, tak bergaduh besar? Kena ada asam garam. Kena jamming lah. Jamming, lepak, macam tu lah. Tapi usually jamming lah penyebab gaduh kan, datang lambat. Jamming kita enjoy. Kami jarang lah gaduh. Sangat best. Idea baru kan. Sebab kita orang suka proses nak buat lagu tu. Kita gaduh sebab apa pun. Banyak kali selalu gaduh kami tak ingat lah. Gaduh biasa. Gaduh buat apa nak ingat kan. Betul. Benda yang best kami ingat lah. Betul. Baguslah. Bagus. I think that's a very important thing untuk kena ada gaduh. dalam satu band yang berjaya. Kalau tak gaduh tak best kan. Kalau tak gaduh tak best. So apa yang membuatkan Raksa ni Raksa? Apa yang differentiatekan you guys daripada band-band lain? Adakah daripada segi lirik, pemakaian, melodi? Live show kot. Live show kami sebab kalau korang nak tengok Raksa punya, kalau korang nak tengok Raksa kena datang live show. Macam drama energetik. Kami semua ada masing-masing karakter. Dia ada karakter masing-masing dalam menyampaikan lagu tu. Message. Rasanya live show lah. Live show. Pendapat? Pendapat aku macam style kau. Ada style juga kan. Untuk bunyi lah. Rasa-rasa macam ada orang cakap macam Man sikit tepi. John sikit tepi dia cakap. Kita ni pencetus. Pencetus untuk music fast ni kan. Mungkin dulu ada. Tapi sekarang ni sebab kita macam new generation yang bawa benda macam ni. Dia sebenarnya macam akulah. Aku tengok band macam yang main macam kami ni dah banyak. Dari dulu dah ada. Fatalis, Zipzilla. Lagi ada banyak lagi yang kami tak mention, sorry kan. Lupa, tak ingat. Okay. Sebab kami buat lagu time PKP. Time PKP tu orang banyak dengar. Orang banyak dengar, orang beli merch, CD apa semua. Jadi dari situ orang rasa macam Raksa. Dia orang main muzik baru. Padahal lagu tu dah ada, sebelum ni dah ada. Cuma sebabkan PKP tu orang banyak lebih fokus. Lebih fokus kot dari dekat media sosial. Dan jadi Raksa menang dekat live show. So can you tell us apa yang kita orang as audience boleh expect daripada Raksa punya live show? Apa yang special sangat? Apa yang special? Special What's like? Energy lah. Menggila. Energy tu. Energy band dan crowd. Sama-sama enjoy. Nice. Okay, jadi kalau korang nak tahu lagi, korang kena catch Raksa live next time. Alright, okay. So next question. Question ni, dia controversial ke tak? Tapi it's about, tadi kan kita cakap pasal AI. Kita cakap pasal TikTok. How budak zaman sekarang, very fast pace. Okay, so I dah give it away tadi. So AI. So recently, Sofia scroll TikTok benda semua. I think do you guys have TikTok? Ada TikTok? Kita ada. Okay. Tapi dia je Sofia kami 70. Okay, Sofia nak just cerita. So when I scroll through TikTok, Sofia nampak ada all these AI generate POV lah, sounds apa benda semua kan. So ada satu POV ni of Freddie Mercury singing apa tu nama lagu yang I'm never gonna dance again. Apa lagu tu? What's that name of that song? Tapi kami tahu. Yes, Careless Whisper. Okay, yes. Freddie Mercury nyanyi Careless Whisper. Tapi Freddie Mercury dah lama, dia dah lama tak ada. How can Careless Whisper be sung by Freddie Mercury tapi sebab AI? Jadi the question here is, zaman dulu ataupun actually secara logiknya kita memang tak boleh
simply just select vocal ni nyanyi lagu ni. Kita kena, unless kalau orang tu nak cover sendiri, betul. Yeah. And Freddie Mercury is like long gone. So how come tiba-tiba dia boleh nyanyi lagu Careless Whisper? And this, to answer this question, AI lah. So zaman sekarang kita ada AI, we have all these softwares and generate all these pictures lah. Even in graphic design pun I believe you guys are fighting against AI art kan, benda semua. Jadi pada pendapat dengan Azim sendiri, adakah AI itu creative stimulant? Adakah dia membantu dalam proses kreatif atau sebenarnya dia membantutkan? Is it ethical, tak ethical? Apa pendapat dengan Azim? Bagi aku sebenarnya AI ni ada baik ada buruk dia tau. Untuk yang baik dia, orang nak cari data yang benda yang kita tak tahu, semua tu shortcut kat situ. Kalau untuk muzik ni, bagi aku tak lah. Benda yang kreatif lah. Benda yang kreatif ni memang generate kan. Nak generate kan, sebab si lirik lagu ni asal daripada jiwa tau. Bukan daripada robot. So, bila mesej tu nak bagi kat orang, memanglah sampai sebab AI kan. Sebab dia punya suku kata, semua metafora dia cantik kan. Tapi kalau daripada segi dia tak ada, lain tu tak ada macam orang dengar pun rasa macam alah dia macam tu je ke? Dia habis macam tu je. Dia habis macam tu je. Macam yelah, kalau artis yang buat lagu, dia orang kalau contoh kalau nak keluar album, dia orang akan keluarkan album sekali dengan cover album, rekod lagu tu, siapa penulis, lirik dia pasal apa. Jadi benda tu ada jiwa dalam kalau dia keluarkan lagu. Kalau AI ni benda tu tak ada lah. Kita dapat rasa benda tu fake sebenarnya. Walaupun dia sedap, tapi kalau kami yang as musician, kami dengar, kami rasa macam benda tu fake lah. Kami tak ada benda fizikal yang kami tengok benda ni, oh ni rekod tahun bila apa semua, tak ada. Jadi tak baik bagi kami tak sihat lah. Okay, contohlah kan, kalau ada seorang budak band ni lah, budak yang baru nak buat band, lepas tu dia terpengaruh dengan software-software AI ni dan dia counter balik korang punya statement tu dengan, tapi AI murah, AI kita just letak proses dia laju, kita boleh terus ni. Jangan dengar what would you guys dengan Azim cakap dekat budak tu sebagai musician? Jangan dengar lagu dia. Dia macam untuk orang yang macam ni, satu je, dia memang mudah, apa semua senang, tapi dia tak ada moment tu, memori yang dia buat tu. Tu satu lagi, okey, cuba dia main balik lagu tu. Mungkin lah. Aku nak sebiji lah. Macam tu lah contoh. Jadi dia take away the creative process yang tak termulai itulah, memory. Creative process tu yang best dalam nak buat lagu, nak main band. Dia starting from scratch. Kita nak buat lagu, kita nak berkumpul, jamming. Benda tu yang best. Kalau kita suruh komputer generate, mana dia punya nikmat nak main band tu. So band sekejap je lah. Mesti gaduh terus tu. So kena stay authentic. The chemistry sebenarnya daripada jamming lah, bukannya daripada communication sangat daripada handphone. So kena jumpa face to face lah. Kena jumpa untuk bincangkan benda macam ni. Next. Okay, so next question. Apakah pendapat Raksa berkenaan scene music di Perak, specifically Ipoh? Scene music, pendapat maksudnya? Pendapat macam growing, not growing, ramai ke main music kat sini, tak ramai ke? Ramai, cuma band baru pun ada. Banyak, tapi circle yang sama. Geng-geng kami juga yang dulu pernah ada band ni, main band ni pula. Band baru ada yang band baru rasa Setpool kan. Setpool. Tapi circle Setpool pun orang yang pernah main muzik, main session. Jadi kurang lah. Dia tak ada band yang daripada sekolah buat band, main gig. Macam mungkinlah kami tak perasan. Kalau kami tak perasan, kami minta maaf lah. Tapi setakat ni kami tak perasan benda tu lah. Band-band yang pernah buat band baru ada. Maknanya dia same people. Dia tak adalah mundur, tapi dia tak dia tak skyrocket kot. So you say dia adalah stagnant, you jumpa orang yang sama. Mungkin. Kalau kami pergi gig pun muka yang sama juga. Jadi andai katalah ada macam seorang budak dekat depan laptop sekarang tengah tengok Raksa punya podcast sekarang kan. Sebab yalah, I think dia adalah isu yang dia ada integration tau, dia macam ada banyak lapis. So if that person is watching right now, untuk kembangkan lagi budak-budak baru untuk join the Ipoh scene, what would you say to that person right now? Macam apakah
perkara-perkara yang diorang perlu lakukan untuk beranikan diri untuk cuba. Maybe diorang takut, maybe diorang macam scene Ipoh is very old people, macam orang-orang lama, orang hebat terror kan. So kita macam rasa insecure jangan takut lah, datang je gig. Kami tak makan lah. Jangan risau sebab selalunya yang datang gig ni semua akan jadi member. Kau tua ke, kau muda ke, semua sembang kau aku juga. Dia jadi umur tu angka lah. Umur tu angka lah kalau dalam scene muzik. Dia friendly je. Datang show, support, dengar lagu. Confirm lah. Kami ajak main gig. Alright, okay. So speaking of music scene dekat dalam Perak, apakah band-band yang Raksa minat dan kenapa? Band yang kami minat daripada Perak. Daripada Perak. Banyak lah. Ceritakan. Band-band member memang semua kami minat. Spesifik band yang kau minat? Yang aku minat lah. Untuk yang sekarang ke yang dulu? Tak kisah lah mana kan? Tak kisah ya. Untuk yang lama lah, buat aku datang kat Ipoh ni, suka nombor 23 lah. Sama band zaman kan. Suka nombor 23. So, lagu dia catchy. Kalau waktu aku dengar XFM tu lah, di XFM ada radio lah. Radio yang tayangkan muzik indie ni. Kami sendiri pun, macam aku sendiri pun tak tahu suka nombor 23 tu Ipoh punya band. Rasa macam best lah. Jadi itu salah satu band yang aku minat kalau kat Ipoh. Lagu-lagu dia antaranya adalah song title? Stranger Night. Stranger in the Night. Baik, ini nanti Sofia check out. Sebab this is also my first time hearing of nombor 23. Dia band rock, pop? Dia indie. Pop, rock, kami tak tahu sangat. Okay. Tapi banyaklah lagi band-band yang best. Bittersweet. Confirm lah, memang minat lah kan. Lepas tu apa Shizuka, band-band Mark apa semua. First gig Sofia tengok Bittersweet. Bittersweet. Very nice Yang manpower. Even couple Ideal pun dari Ipoh kan sebelum ni ada couple. Circle yang tu memang kami minat lah. Kami pun membesar dengan zaman tu. So banyak local heroes lah. Local heroes. Alright, nice. Alright, so dalam dunia muzik India Malaysia, apa benda yang korang rasa patut diteruskan dan patut ditinggalkan? Macam attitude wise, sebab you guys have been in the indie scene lama. So pada pendapat I dengan Azim, apa benda yang kita patut lakukan dan galakkan lagi dalam scene untuk kita maju, dan apa yang we should left behind? Macam contoh macam double standards ataupun belaga rockstar, benda perangai-perangai macam tu. In your experience, dalam perspektif I dengan Azim. Kalau kau tak tahu aku boleh cakap. Okay. Bagi aku lah, untuk mengelakkan benda-benda macam ni, disiplin lah. Disiplin, keep practice. Dia sebenarnya kita pun bukan dahsyat mana pemain, kita coding pun tak tahu kan. Kita macam ala-ala kira-kira korang kira dia punya tab tu kan, tak tahu nak coding. Tapi sebabkan kita orang selalu practice, benda tu jadi masa memory lah. Dia macam Jimi Hendrix lah. Jimi Hendrix kalau dia live, kalau kita tengok kan, dia akan kira bar tu. Setiap kali lagu dia akan kira bar sebab dia tak tahu coding. Ya ke? Dia tak tahu coding. Dia memang tak tahu coding punya orang. So aku dia tak tahu selalu. Sebab dia practice selalu, dia keep practice, tak pernah nak orang cakap apa, tak pernah nak tinggal practice tu, dia boleh jadi rockstar lah. Kalau apa tadi soalan tu macam apa yang patutnya kita tinggalkan? Dalam independent sini, apa yang patut kita galakkan lagi? Rasanya what should be left behind? Buruk rasanya sebab 2025 ni kenapa kita masih lagi practice benda ni? Mungkin sejarah tu okey, sejarah band-band lama okey. Tapi kenapa kita tak naikkan band-band baru? Macam itulah. Itulah kot. Asyik bagi tahu, zaman aku dulu best, zaman aku ni macam ni. Korang kenapa macam Ni tak aku, betul. kau umur berapa? Aku umur macam kau dah pergi sini, dah pergi sini. Macam kau baru main kat sini. Bagi tiga lagu. Bagi tiga lagu. Contoh macam tu, benda-benda macam tu kot yang patut kita tinggalkan lah. Kita just semua nak main muzik, semua nak enjoy main muzik. Jadi janganlah ada double standard tu. Sama-sama. Kalau betul kau pernah bawa band ni pergi sana pergi sini, kenapa tak bawa band baru ni macam dulu?
Kenapa kau tak buat benda tu? Kenapa kita masih stuck in the past? Kenapa start dengan past? Macam tu lah. Nice. This is very refreshing to hear. Sebab selalunya kalau Sofia, pergi gig apa, mesti rasa macam intimidated sebab rasa kalau pakai t-shirt band je mesti betul tak macam name 3 songs kan. Tak adalah benda tu. Kita beli merch band, kenapa orang beli merch kita, kenapa kita nak marah pula dia tak dengar lagu kita? Macam benda sebab tu, in a way dia masih lagi support design dia support. t-shirt tu. At least kalau dia pakai mesti dia nak tahu macam tu. Ya, benda-benda macam tu. Nice. Jadi jangan intimidate lah. Ya, jangan asyik yang lama je. Kita bawa yang baru sekali. Join dengan yang lama. Alright. Yes. Okay. So, Raksa pernah dengar tak pasal Arcade Music Perak? And what is your opinion about that movement? Arcade Music Perak kumpulkan semua material. Physical, digital. Macam podcast kami ni sendiri pun is salah satu inisiatif untuk arcadekan pergerakan muzik dekat Perak. Kalau yang paling dekat dengan kami mungkin di KP kot. Kalau kami punya album, kami punya music video, kami last end product tu kami akan bagi kat Pot. Itu akan dimasukkan dalam Arcade Music Perak lah. Kalau bagi Raksa itu kot. Jadi kalau bagi kami benda tu penting lah. Jadi dia boleh dokumentasikan perjalanan pemuzik yang main dekat Perak untuk beberapa tahun akan datang lagi kan. So kenapa penting untuk kita? Kenapa penting? Kenapa penting ya? Kita tanya lagi. Tak menjawab soalan. Kenapa benda tu penting pada pendapat I dengan Azim? Benda tu penting. Sebab proses dia sangat renyah. Kita kena buat podcast, kita kena buat penyelidikan, kita kena buat all these residency. Dia renyah, tapi kenapa kita rasa benda tu penting untuk buat walaupun dia renyah dan complicated dan kompleks? Mungkin benda tu kalau kita kumpulkan data dia, kita boleh tahu apa masalah muzik kita. Kenapa kita tak boleh besar macam sini? Kenapa kita tak boleh besar macam negara ni? Mungkin macam tu kot. Okay. Itu apa yang saya rasa. Okay, betul-betul valid. Betul-betul valid. Akib ni bagi aku lah. Dia tak kat museum. Untuk kat museum. Dia untuk generasi akan datang lah. Bukan untuk sekarang ni kan. Mungkin 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. So benda kita tak tahu jangka apa yang jadi kan pada masa yang akan datang kan. Kau ada tiba dah tsunami semua kan. As a reference lah. So dia punya muzik tu dah lain kan. So orang tanya kita punya ni band Raksa kan. Muzik dia macam mana? Asal dia bunyi macam ni kan. So benda tu adalah untuk akan datang nanti sebab at least ada dokumen tu kan. Band tu tak hilang macam tu je. Tak adalah up gambar tapi tak ada lagu ke apa. Macam tu lah. Dulu aku zaman muda main band ni. Lepas tu mana lagu? Macam tu lah. So ada benda nak buktikan nak cucu lah. Alright, nice. Okay. This Sofia just nak share lah out of the topic, bukan out of topic, I mean while we're on the topic, Sofia just nak share. So Arcade Music Perak, diorang akan lancarkan website where they will showcase lah everything that they've been working on. Tapi dia tak release lagi sebab Sofia dapat intel. It will soon be released, jadi kalau penonton di luar sana nak stay up to date dengan perkembangan website tu, boleh check out Port Ipoh punya social media, Instagram, YouTube untuk tahulah when it's going to be released. I feel like this is a very important initiative sebab without the reference, macam mana kita nak, macam I cakap lah, buat masa depan, macam mana how we're going to teach the kids, this is how we do it last time. Sebab documentation is so important. Alright, okay, so mesti korang macam excited kan? Okay, dah nak habis. Okay, kata-kata terakhir daripada Raksa. Any advice daripada, ini subjektif lah, life ke, music ke? Kata-kata terakhir? Aku kata-kata terakhir lah untuk mana-mana budak-budak yang nak buat band, mana-mana yang nak into music tu, explore lah semua benda. Jangan resist daripada segi music tu. Tak kisah genre apa pun, kau kena dengar semua tu. Sebab kadang-kadang orang tu kalau dengar satu genre je. So dia benda tak berkembang lah. So dia kena explore semua. Kalau nak buat lagu ke apa, dia kena universal lah. Itulah pesanan saya dekat semua orang. Azim? Pesanan aku take camera. Kalau dia tengok kamera. Okay, untuk Raksa lah. Kalau korang nak check out kami, korang boleh follow kami dekat IG Raksa,
Facebook Raksa Rock. Kami ada keluarkan 2 buah album, boleh dengar kat Spotify. Jadi kalau korang boleh datang show live kami, memang lain lah daripada Bila next show? Promote. next show. Dekat Ipoh 10 hari bulan 5 10 hari bulan 5 dekat Lady Boss. Tiket boleh dibeli di mana? Tiket boleh beli di sini. Tiket boleh check dekat kami punya IG, nanti kami update lah. Alright, okay. Thank you so much Raksa sebab sudi join podcast untuk episod ketiga. Sekali lagi Sofia nak ucapkan terima kasih kepada Tingkat Valley for sponsoring today's episode. And also not to forget Kedai Kopi Pak Harun. Thank you so much and see you in the next episode. Bye! Thank you.